Perkembangan lapangan di Asia Barat mencetuskan amaran serangan baru ke atas Iran oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang kali ini menyentuh kumpulan pejuang Hizbullah di Lubnan. Trump mengancam lancarkan operasi ketenteraan lebih besar jika Tehran tidak menghalang Hizbullah daripada mencetuskan kekacauan. Perkara itu disampaikannya menerusi hantaran di Truth Social. Terdahulu, Trump menyatakan kekecewaan kerana sekutunya Israel tidak berjaya menghapuskan Hizbullah di Lubnan dan hampir menyerahkan tugas itu kepada Syria. Presiden Syria Ahmed Al-Shara bagaimanapun menafikan negaranya berhasrat campur tangan secara ketenteraan di Lubnan. Susulan itu, Ketua Perunding Iran Muhammad Baghir Ghalibaf memberi amaran kepada Washington agar tidak melemparkan sebarang ancaman terhadap Tehran atau bakal berdepan tindak balas tenteranya. Situasi di Lubnan kembali tenang selepas tiada sebarang pertempuran di selatan dan Israel turut mengumumkan penarikan semula semua sekatan yang dikenakan di kawasan sempadan utara. Pemimpin rejim Benjamin Netanyahu bagaimanapun berkata akan kekal menempatkan tenteranya di selatan Lubnan selama mana yang diperlukan sambil berikrar untuk menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Tehran sekali lagi menutup semula Selat Hormuz kemarin sebagai tindak balas serangan berterusan rejim Zionis ke atas Lubnan. Pusingan rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengantaraan Qatar dan Pakistan di Switzerland bermula goyah apabila delegasi Iran dilapor bertindak keluar sebagai tindak balas ancaman Trump berkenaan. Pusingan awal rundingan teknikal di bawah memorandum persefahaman yang ditentangani Rabu lalu bagi menamatkan Perang Asia Barat bagaimanapun dilaporkan selesai dan dijangka diteruskan sepanjang malam waktu tempatan dengan menyentuh beberapa aspek termasuk pembentukan mekanisme penyakonflikan bagi memastikan Selat Hormuz dibuka sepenuhnya. Rundingan di Bergenstock itu diketuai oleh Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance, manakala Iran diwakili Speaker Parlimen Muhammad Baghir Ghalibaf dan Menteri Luar Abbas Araghchi.